Soalan 1. Okey, seterusnya soalan 1. Solve the following simultaneous equation. Kalau dekat sini dia tak statekan whether we use substitution method or elimination method. So for this question, I use elimination method. Sebab kita dah biasa sangat substitution method kan. So cikgu lebih menggunakan pendekatan elimination method. So first kita kena fikir, kita nak eliminate siapa? Okey, kalau cikgu nak eliminate X, that mean the coefficient of X must be equal. Nombor pada X tu kena equal. Jadi yang pertama kita labelkan. Okay, lepas tu kita pilih siapa nak jadikan sebagai induk. Induk tu siapa? Cikgu buat anak panah tau. Jadi nombor 1 sebagai induk. Pertama kita akan compare 1 with 2 and 1 with 3. So kita settlekan dulu 1 with 2. Kalau 1 with 2 that mean the coefficient X kena equal. Kat sini ada 2X, that mean equation 1 times 2. Alright, equation 1 times 2 ini. Lepas tu number 2 kekal. Jadi, okey, pastikan kamu garis. Kita tengok kat sini ya. Oh, kat sini 2X, 2X dia adalah positif kan. Alright, kita garis. Kalau positif, tanda kita guna negatif. Jadi, 2X tolak 2X habis. Eliminate 4Y. Negatif, negatif, positif. That mean 5Y. Okay, dengan negatif positif 3 ni jadi akan dapat negatif 5Z. 6 tolak 1 jadi 5. Okay, dah selesai. Jadi kita berjaya menukarkan 3 sebutan kepada 2 sebutan. Kat sini kita boleh ringkaskan kalau nak. Kalau cikgu biarkan dahulu. Okay, 1 dengan 2 selesai. Okay, 1 dengan 3 pula. Masih eliminate X. Okay, 1 dengan 3, X kena sama. Ni 3, jadi equation 1 follow 3. Jadi times 3. Okay, kat sini. Okay, lepas tu cikgu salin pula 3. Okay, kita tengok sama kat sini. Okay, positif, that mean masih kita guna negatif. Jangan lupa gariskan, letak tanda negatif. Jadi, bila kita tolakkan habis, 6Y tolak 4Y, kita akan dapat 2Y. Negatif 2X jadi positif. Sebab tu jadi negatif 3X tambah 2. 9 tolak 5, 4. Okay, so sekarang kita ada equation 4 and equation 5. Jadi, between equation 4 and 5 pula, cikgu nak eliminate Z. Okay, cikgu nak Z. Z kena samalah. Okay, jadi equation 5 kena darab 5. Nak samakan 5 kat sini. Jadi, cikgu susun semula. Okay, jangan lupa pastikan kita garis dan tengok tanda dia ni. Okay, sebab negatif, mesti negatif. Okay, sama tanda, negatif. Ingat, kalau berbeza tanda, tambah. Kalau tanda sama, kita tolak. Jadi, apa hasilnya? Okay, 5Y sama dengan 15. Okay, automatically kat sini kita dah dapat Y lah. Y equal 3. So, we can substitute Y equal 3 in equation 5 or equation 4 to find Z. Okay, in 5, substitute 3. Cikgu dapat Z equal 2. And then, substitute Y equal 3 and Z equal 2 in equation 1 or 2 or 3. Cikgu masuk dalam 1. Alright, cikgu dapat X negatif 1. Yeay, zas. Soalan 2.